Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, ini masih lagi dalam aplikasi HAM tu. Okey, ini adalah dashboard untuk kehadiran. Okey, ini kita panggil bonus lah. Okey, saya bagi ni untuk cikgu cuba. Benda ni dalam fasa pengujian. Cikgu cuba untuk setup ini. Fungsi dia kalau ikutkan saya setkan benda ni adalah untuk kita detect. Ini maknanya dalam bentuk website. Kita boleh attach dalam kita punya, kalau ada dashboard sekolah ke, kita boleh embedkan dalam Google site, okay, untuk kita attachkan benda ni. Okay, so fungsi dia sebenarnya adalah satu untuk tengok cara dashboard lah kehadiran. Maknanya kalau GPK tak nak buka app, dia buka apa kalau yang datang siapa hadir, yang pemantau ke datang ke, boleh tengok dalam bentuk website. Kedua, analisis dia adalah lebih detail daripada app. Okay, saya cuba buat. Dia boleh kira jumlah kehadiran berturut, ketidakhadiran berturut, ketidakhadiran berselang berapa banyak. Jadi senang untuk cikgu buat surat untuk amaran. Jadi ini adalah membantu cikgu untuk kira kehadiran murid lah. Okey, jadi ini kita dalam fasa ujian nanti mungkin akan datang, kita akan tambah. Jadi nanti ni cikgu try set up dulu benda ni. Okey, so cara nak set up macam mana? Okey, so daripada app cikgu tadi. Okey, daripada app cikgu. Okey, cikgu dah set up. Okey, cikgu klik pada view data source. Okey, so daripada data source ni, cikgu pergi extension dan ambil app script. Okey. Okey, saya besarkan sikit ni, tak nampak. Zoom. Okey. So dalam app script ni, padam dulu. Cikgu tak ada ni, nanti saya padam balik. Okey, cara nak set up dia. Okey. So dalam app script ni, apa yang cikgu buat, ada 3 file saya bagi cikgu. Cikgu download dulu. Okey, kemudian cikgu buka. Okey, file yang pertama adalah code. Okey, so code ni cikgu copy code ni. Okey, masukkan dalam code.js ni. Yang asal ni padam. Paste kat sini. Okey. File yang kedua adalah dashboard. Okey, nak masukkan file dashboard ni, cikgu buka file dashboard ni, copy dulu. Cikgu tambah HTML. Okey, tag. Okey, jangan salah je, dashboard je. Okey, yang ni asal padam dan paste. Okey, file yang ketiga adalah style. Okey, style sheet. Okey, so tambah HTML juga. Style sheet, enter. Yang ni padam. Okay, copy paste masuk kod yang ni. Rename lah, jadikan dia dashboard. Okay. Lepas cikgu rename, cikgu dah copy file, cikgu deploy. New deployment. Okay, so masa deploy ni lah cikgu kena buat sebagai web app. Okay, so ini new description ni tak payah, tak apa. Okay, execute as me, only myself. Kita buat to anyone. Siapa-siapa boleh buka. Okay, dan deploy. Authorize access. Okay, pilih account cikgu punya email. Role allow. Okay, so bila kita dah authorize, dia akan generate satu web URL lah untuk cikgu buka file ni. Okay. Okay, so ini adalah web URL dia. Cikgu boleh copy web ni, cikgu boleh access cikgu punya dashboard guna URL ni. Cikgu boleh shorten ke, cikgu boleh buat apa-apa pun. Jadi zoom in sikit. Okay, so ini adalah kehadiran berdasarkan app cikgu hadir hari ni satu optimis apa. Okay, dia ada dalam dashboard. Okay, link ni cikgu boleh embed dalam Google Site juga. Okay, saya ajar cikgu macam mana cikgu nak embed dalam Google Site. Okay, buka Google Site, create new Google Site. Okay, kalau cikgu tak nak embed, cikgu boleh publish yang tadi je. Maknanya link tadi tu cikgu shorten ke, cikgu share dengan kawan-kawan. Okay, so ini kalau kita nak pakai Google Site embed dashboard tu. Okay, so kita padam lah dunia kepala ni dan kita masukkan embed.
Okey, paste URL tadi. Insert. Okey, so sekarang ni cikgu ada macam website lah yang memaparkan cikgu punya dashboard tadi. Okey. Sama juga. Cikgu boleh publish cikgu punya dashboard, cikgu punya website, cikgu boleh guna app ni. Itu cikgu share, publish, cikgu share lah dengan siapa nak guna Google Site ni. Ataupun kalau cikgu ada cikgu punya dashboard sendiri. Okay. Paling senang tadi, linknya jadi cikgu shorten je. Link tu lah cikgu guna sebagai dashboard cikgu. Masukkan dalam website sekolah ke. Okay. Jadi nampak lah ini analisis dia. Okay. So ada soalan nanti cikgu boleh tanya balik. Okay. Ini cubaan lah. Kalau ada apa cadangan ke apa ke, cikgu bagi tahu. Okay. Okay, contoh ni bila kelas 1 dinamik. Okay, bulan November. Okay, Papa data. So dia akan cari budak kelas 1 dinamik. Dia akan tengok rekod kehadiran dia lah. Jumlah tidak hadir berapa. Ni jumlah tidak hadir 1. Yang berturut tak ada lagi lah. Ada 1 tak hadir. Kita bawa rekod tadi kan. Jadi ini adalah membantu cikgu untuk tengok analisis dia lah. Okay. Okay. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.